على محمد صلى الله 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 على محمد لا محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على 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 محمد صلى الله محمد صلى الله على 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 محمد على محمد صلى الله 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 على محمد صلى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama berada dalam satu majlis ilmu. Kita dapat saling ingat memperingati antara satu sama lain, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur dapat juga saya bersama dengan tuan-tuan pada malam ini. Apabila kita dapat berkenal antara satu sama lain, dapat masuk ke kawasan Batu Cave, ya, dapat juga tengok apa nama? Gunung apa, bukit yang cantik tu kan. Lalu tengok, memang jarang lalu secara dekat, selalu jauh-jauh ni dapat memang tepi betul. Sebab saya pula memang pendaki gunung apa semua kan. Cuma yang ni tak pernah aku naik. Ujung sikit naik atas. Oh ya ke? Wah, itu tempat-tempat yang saya suka sangat lah tu. Terima kasih lah. Sebab ni lah satu-satunya surau bila kuliah dia bagi teh tarik. Saya bukan tak minum je. Memang minum dulu lah, lama dah. Dah hampir 15 tahun dah tak minum teh tarik. Memang saya tak minum. Saya minum yang tak ada gula. Bukan apa, sebab keturunan banyak kencing manis. Jadi saya kena hati-hati jugalah kan. Tapi orang kuat kita kena minum. Sebab tengok muka pun memang minat dia tarik. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, bila sebut tentang minda kelas pertama, bila hijrah sebenarnya dia bukan hanya slogan. Di mana-mana pun saya pergi, saya akan maklum benda yang sama. Bahawa ni depan TYT Negeri Sarawak pun benda yang sama saya cakap. Bahawa kita bukan hanya slogan.
Sebab Nabi buat suatu benda tu, dia bukan hanya bawa slogan, tapi Nabi buat perubahan. Itu sebabnya Allah kata, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Bila kau berazam, tawakal pada Tuhan. Sebelum pergi tawakal, kau kena usaha dulu. Kau nak jadi sebuah negara maju, tapi kau nak maju macam mana kalau kau tak ke arah itu? Banyak negara saya pusing tuan-tuan, termasuk Palestin. Palestin ni daripada mula sampai hujung saya masuk. Yang hari ni diambil oleh Israel. Masuk kot Jordan, keluar kot Mesir, naik bas. Antara yang ikut saya, tu lah, Datuk A. Aida, family dia satu family. Memang saya bawa geng-geng RT pergi tengok macam mana Israel ni bila dia ambil tanah Palestin, apa yang dia buat. Mereka bukan duduk saja. Tuan-tuan kalau pergi sana terkejut. Dia ambil tanah Palestin tu, dia develop. Seakan-akan kita ni bila masuk kawasan dia, seakan-akan kita berada dekat kota London. Dia ada blok A, blok B dan blok C. Baitul Maqdis dekat blok C. Kita masuk daripada Jordan blok A. Ini Arab semua kawasan. Kalau Arab punya kawasan tu, tuan-tuan akan tengok macam mana kat Mesir, macam mana dekat dekat Yaman, itulah blok A. Tapi bila masuk blok B di atas bukit, dia macam ni, atas bukit. Seakan-akan tuan-tuan berada dekat kota London, kota Paris. Oh, cantik tuan-tuan. Lepas tu baru turun bawah sampai dekat kota blok B tu hanya diduduki oleh orang Israel yang ada IC Israel saja, Israelians. Orang rakyat dia. Orang Arab minta maaf lah. Palestin takkan boleh masuk. Silap boleh mati ke tembak dia. Kita ni boleh masuk sebab kita turis. Kita masuk pun lalu je. Nak masuk kawasan B tu tuan-tuan. Beratur bas ni. Kalau nak kencing pun dia suruh simpan dulu. Dia ada tempat kencing dalam bas tu, tapi dia tak bagi. Korang ajar betul. Dia tak bagi. Ada jemaah nak kencing kan. Dia kata tunggu. Apa buat ni, nak turun kencing kat bawah. Jangan. Dia tak bagi. Takut kencing ni penghinaan lah. Dia tak bagi. Dia baru dia buka bilik air tu. Kira apa orang daripada Pasir Mas, daripada Lubuk Meriam, Kedah, dia kira nak pancut je tuan-tuan. Dia turun, aku nak kencing. Dia buka alas lah. Dia tak bagi. Sebab apa? Penghinaan. Tapi bila masuk, tuan-tuan, saya terkejut. Nak banding dengan kita punya bandar ni, jauh tuan-tuan. Dari sudut kebersihan, dari sudut peraturan. Rokok. Siapa yang buat rokok? Siapa? Siapa buat rokok? Siapa? Bila? Dia sebut nama tu bila? Tak ingat? 1870-an kan? 1870. Buat di London. Dia buat rokok ni Yahudi. Dia berjaya jual 800 bilion batang. Menyebabkan dia jadi syarikat terkaya di dunia. Lepas tu pindah ke US. Dan seterusnya sampai sekarang masih kaya. Tapi tuan-tuan masuk dekat Israel, masuk dekat Palestin tu, tanah Palestin yang dia ambil, seorang pun tuan-tuan tak nampak isap rokok. Tak nampak. Kita tu imam sapu selamba je Marlboro. Bukan imam sini, imam lain. Tok Bilal. Tuan-tuan sana tak ada. Dia jaga. Dia penuh dengan disiplin. Sebab apa? Sebab dia orang ada minda untuk maju. Dan benda ni ditulis oleh ulama' banyak dah. Antara Profesor Said Ramadan Al-Buti, antaranya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, antaranya Abu Hasan An-Nadawi, Maza khasir al-alam min hitatil muslimin. Dia jelaskan macam mana Yahudi ke depan. Itu sebab dia boleh ambil. Dia ada wawasan. Dia nak berubah daripada tak ada negara kepada ada negara. Berapa lama fikir? 300 tahun. Daripada 1500 Masihi, zaman Osmaniyah, jatuh Osmaniyah pada tahun 1930. Dan masa tu Kamal Atatürk ambil, dan akhirnya selepas itu barulah dia orang ambil Palestin pada tahun 1946. Rasmi. Sebelum tu dah ambil dah. Dia orang ada wawasan dan akhir mereka dapat. Bila dapat, sampai sekarang tak ada orang boleh ambil.
Bahkan dia ambil lebih lagi daripada tu. Dia ambil apa? Dia ambil Syria. Bukan ambil Syria keseluruhan, dia ambil suku daripada tanah Syria, iaitu Jolan. Ni saya selalu sebut, biar kita sedar tuan-tuan. Kita jangan rasa, oh kita hebat dah. Tak. Kalau kita alpa, jadilah macam kerajaan Osmaniyah. Jatuh. Jatuh sebab apa? Sebab kelalaian orang Islam. Kelalaian para pemimpin. Kelalaian anak-anak muda yang rasa comfort zone. Dan inilah yang menyebabkan kita kena bersedar diri. Dan kalau tuan-tuan tengok, indeks rasuah pun cukup dah. Indeks rasuah, nama-nama yang 10 terawal bukan dengan orang Islam. Negara Malaysia, nombor berapa? 54. Daripada 182 negara. Indonesia, 100 ke atas. Filipin, 100 ke atas. Negara Arab, 100 ke atas. Arab lagi lah. Baksis dipanggil. Dia panggil upah. Kalau Mesir tu, rasuah saja. Nak ambil visa pelajar pun kena rasuah. Nak ambil apa, saya duduk Syria lama, 11 tahun. Pergi Mesir tahun akhir. Lepas periksa, nak balik Malaysia, kena cop pasport. Nak cop pasport, bukan cop pasport, cop sijil. Belakang sijil penuh ada, dekat 20 cop. Nak dapat satu cop ke satu cop tu, semua ada pelincir. Tak ada pelincir lambat. Aku ingat lagi tu, aku kata berat tu. Lah saya tak nak terlibat, saya bagi orang tengah. Saya kata bagi orang tengah, aku nak sijil aku semua cop. Yang lain aku tak mau ambil tahu. Dialah punya kerja. Dialah tanggung dosa, bukan aku. Sebab memang Arab macam tu dari dulu lagi. Saya duduk Syria pun sama. Sebab apa? Sebab dia orang ni memang tak boleh lari daripada tu. Dia untuk makan minumnya. Kita untuk kayakan keturunan dan generasi. Itu masalah dia. Tu rasuah tak pernah habis. Kita 54. Yang nama-nama awak, Finland, Denmark, Singapura nombor 3. Singapura. New Zealand. Apa namanya, Switzerland. Ni semua antara 10 terawal yang indeks terbaik. Yang kurang rasuah. Macam mana tuan-tuan? Sedangkan Nabi yang turun 1400 tahun yang lalu sebut la'anallahu ar-rashi wal Allah laknat ar-rashi wal murtashi finnar. Orang makan rasuah, terima rasuah, dua-dua masuk neraka. Tapi kita kena berubah. Tapi macam mana nak berubah? Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, pertama, kalau kita betul-betul nak berubah, Allah dah sebut dalam Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah nasib kita kecuali kita yang mengubah nasib kita sendiri. Pertama, hijrah minda buang sikap menyalahkan orang, tetapi sikap bertanggungjawab. Ini minda pertama. Kita hari ni rumah naik, kita salahkan orang juga, salahkan kerajaan. Betul tak? Ni apa ni? Kita tak pernah fikir apa yang kita sumbang. Kita surau tak ada, marah kepada developer. Kenapa surau tak ada? Bila ada tak datang. Haram. Sama je. Saya tahulah sebab kita pusing satu Malaysia tu kan, minta duit nak buat surau, nak buat masjid. Buat surau, buat masjid. Kalau ada ahli parlimen, kalau ada DUN, mesti pergi minta kami nak buat masjid. Tolonglah bawa ni proposal. Berapa nilai? 20 juta. 26 juta. Kawasan rumah saya 36 juta. Bukan rumah saya lah. Jiran kawasan rumah saya. Sampai sekarang tak siap-siap. Macam mana tak? Asal 20 juta, naik 25 juta. Nah, nak menyantikkan. Buat masjid, buat surau, bukan main besar. Tapi orang tak nak datang. Duit minta satu Malaysia. Itu yang tak kena. Kalau betul kita nak buat, kalau betul kita buat, kecil yang penting imarah tu ada. Itu Allah sebut, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Pengimarahan tu penting. Jangan salahkan orang, jangan salahkan developer, jangan salahkan YB tu, jangan salahkan orang tu, jangan salahkan orang ni, tapi salahkan diri kita. Kat mana kita? Salah siapa? Salah kita. Apa sumbangan kita? Kita nak jadi negara maju, tapi kat mana kita sebenarnya? Tu yang Allah Subhanahu Wa Taala dia kata awal-awal, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang ubah kamu adalah kamu, bukan aku. Nak kemajuan.
saya pergi Sabah. Sabah ni negeri yang paling cantik dan penuh dengan keindahan alam. Oh tuan-tuan. Tapi sayang tidak dimanfaatkan dengan betul. Saya pergi ke Pulau Mabul. Kita carikan duit untuk buat surau kan. Sebab semula-mula kami pergi tu tak ada surau, dia uzur kat Mabul tu. Saya duduk kat atas chalet yang atas laut tu kan. Nak pergi semayang tu kena ambil sampan lalu. Kadang-kadang ada buaya bawah tu. Buaya pun ada sekarang ni. Pelik betul. Buaya laut. Jangan kata Sabah. Dekat Port Dickson pun hati-hati tu. Korang jangan gelak sangat. Tu mandi ingat kayu. Rupanya bapak buaya paling ganas tu kat laut. Jangan. Dekat Port Dickson pun kena tanya orang kawasan tu. Baru ni ada orang cuti dekat satu chalet, tengah jogging pagi tu, tengok besarnya apa benda ingat kayu, ambil gambar, ambil video, rupanya buaya sedang berenang elok. Kerana ada anak kita mandi besar-besar ni kau makan 3 orang sapu jalan semua sekali. Nah, kau jangan galak sangat. Sekarang ni mandi, tanya bapak boleh mandi ke tak. Sebab apa, kawasan sekarang ni dah tak selamat. Kalau di Sarawak tu merata buaya. So sekarang ni kerajaan dia benarkan ambil bunuh buaya 500 ekor untuk orang yang ada lesen. Tapi tak banyak juga. Ingat senang tangkap buaya. Nak kata sumber alam banyak, tapi tuan-tuan kotor. Dekat UMS, saya pergi belakang tu ada laut kan. Sampah saja. Siapa yang buang? Yahudi buang. Tak? Sikit-sikit Yahudi, sikit. Yahudi buang. Yahudi tak buang. Yang buang kita. Rakyat Malaysia. Nak kata kebersihan. Ni nak beritahu. Perubahan. Jangan salahkan orang. Kita pergi, kalau saya pergi kat Swiss. Bukan Swiss. Satu lagi negara tu. Spain. Spain ni bukan negara orang Islam tuan-tuan. Dia orang cakap orang putih pun tuan-tuan. Kalau saya cakap orang putih, dia balas balik bahasa dia. Kami macam itik dengan ayam. Anjing dengan kucing. Terpaksa pakai orang translate lah. Dia macam Jepun juga. Tapi negara maju. Tengok. Satu benda yang saya puji negara barat ni tuan-tuan. Macam contoh Imam, pantai mana Imam dah pergi? Ke Imam tak pergi pantai? Jaga hafalan Quran. Pantai dalam. Itu jumpa apa nama Menteri Komunikasi. Pantai dalam. Pergi pantai. Pantai mana Imam pergi? Port Dickson. Port Dickson tu, tuan-tuan tengok. Yang tuan-tuan tengok air kuning tu, itu tempat yang tuan-tuan pergi, betul tak? Kalau nak tempat cantik, kena ambil hotel yang masuk tu harga 1,000 satu malam. 800 satu malam. Hanya orang duit banyak boleh masuk. Betul tak? Dekat Langkawi tu, saya ada pergi satu ceramah. Tapi ada satu orang hamba Allah ni, dia sponsor masjid tu, letakkan saya dekat hotel. Tapi apa faedahnya? Saya bukan nak pergi mandi kolam atau mandi pantai. Sebab saya pergi ceramah. Masuk. Allah cantik tuan. Buka pintunya, air hijau. Ya Rabbi. Pasir. Tapi orang luar semua tak boleh masuk. Satu malam 1,200. Saya duduk 2 malam, tak sempat pun nak mandi. Sebab program banyak. Tengok saja. Saya kata alangkah indahnya kalau anak aku ada. Tapi anak semua dah besar. Masa nak bawa anak masuk tu, memang taklah 1,200. Kan? Ambil satu bilik 1,200 kali 2 dah berapa? Boleh pitam. Kau ambil 3 hari, meninggal terus. Main. Itu 4,000 bawa hotel. Tak kira lagi makan tengah hari, tak kira makan malam. Tuan-tuan, sebab nak tengok tempat yang cantik. Maldives, satu malam berapa banyak? Saya pergi program, kita ada buat MOA. Cantik tuan-tuan. Tapi hotel dia, subhanallah. Dolar. Bayar dolar. Datuk Aida pergi habis 100,000. 5 orang, anak beranak dia. 100,000. Makan king crab besar-besar ni. Tapi orang ada duit tak apa lah. Macam di barat. Tuan-tuan pergi dekat Spain. Spain tu semua laut adalah milik semua. Tu hebat.
Tak ada hotel-hotel besar boleh miliki. Dia boleh ambil ujung, adalah satu ujung tempat dia punya. Satu. Yang lain sepanjang-panjang tu adalah milik orang awam. Hotel mesti duduk lawan kepada dia kena lintas jalan. Seberang jalan. Tuan-tuan, samalah juga dekat Palestin yang diambil oleh Israel. Sepanjang-panjang jalan daripada awal blok A nak sampai ke Mesir tu 12 jam. Sepanjang jalan tuan-tuan menikmati keindahan Laut Mati dan juga Mediterranean. Allahu Akbar. Cantik tuan-tuan. Hotel 5 bintang, 6 bintang semua sebelah ni. Kalau dia bawa belah kiri kan. Belah kiri ni pantai, sebelah sini. So, dia orang nak mandi, dia orang kena masuk bawah tunnel, keluar dekat laut. Depan pantai. Semua orang boleh berhenti. RNR. Oh. Tuan-tuan, masuklah RNR. Sama ada dekat Palestin punya dekat Israel tu, sama ada dekat Spain, bawah je jantas, tandas awam. Tuan-tuan tak jumpa tandas dia ada tai. Dia orang tak pakai air tau. Tak jumpa air. Jangan harap jumpa air. Bawalah air ni kita. Kalau kita orang Melayu bawa ni kita air ni pun beli pakai pound sterling. Bawa melekat tepi. Tambah pula yang cirit-birit tu. Saya sampai fikir, kat mana diorang ni, macam mana cara diorang berak? Diorang sangat teliti dan menjaga. Sebab diorang ubah mentaliti dia. Apa tanggungjawab kita pada negara? Apa tanggungjawab pada kita pada negeri? Apa tanggungjawab kita pada kita punya apartment ni? Kondo tuan-tuan ni, apa tanggungjawab kita? Ini isap okok buang. Tu bukan tanggungjawab, itu tanggungjawab tu. Kau nak negara maju, nak sebuah negeri yang hebat, tapi okok pun kau tak boleh buang. Apa salahnya kalau kau nak isap lah. Saya punya pandangan haram, tapi kau nak isap lah. Kau punya pasal lah tu. Ya. Payah lah. Kalau bau rokok ni ada je fatwa je orang. Kita pakai yang makruh Ustaz. Ada baru ni seorang profesor. Tok, saya tak setuju you punya pandangan. Pandangan apa? Rokok haram, mana ada haram? Ada sebut dalam Al-Quran. Hurrima alaikumur rukuk. Nak marah profesor. Apa yang aku bagi sama je. Kata tak boleh. Ini bukan saya punya pandangan. Ini fatwa antarabangsa. Cuma ada sebahagian kecil 8% yang kata makruh. Dulu 15%, tinggal 8 sebab baki lebih kurang 7 ke 8 orang tu dah mati dah. Ulama itu, sebab ulama tu isap okok. Yang tinggal 8% ni lah, yang ulama isap okok tinggal ni. Lepas ni mati semua tak ada, alhamdulillah tak ada lah. Tapi takut lahir ulama baru pula yang isap okok. Dan isap vape pula. Tuan-tuan perempuan. Bukan salah kita. Tu sebab di Selangor, di wilayah, orang jual vape, orang rokok tu segi lah, jual vape. Penjual vape tuan-tuan orang Melayu tau. Untung dia orang bayar cukai hampir dekat 1 ke 2 juta. Dia jumpa saya, dia kata, Ustaz, boleh tak nak tukar kepada zakat? Saya kata, mana ada. Sebab kita keluarkan fatwa haram. Telefon Mufti Selangor. Tok, Datuk Setia, boleh ke kita nak zakat ke? Dia orang nak tukar daripada cukai dia tu nak tukar kepada zakat. Kan kita boleh kan? Individu boleh. Kalau zakat kita, cukai kita 20,000, so 30,000, kita tukar semua 100% zakat. Boleh, tak ada masalah. Tapi untuk syarikat, dia adalah potongan-potongan dia. Boleh tak seorang-orang ni nak lebih kepada zakat? Datuk Setia kata apa? Minta maaf Ustaz. Kita dah fatwakan dah. Vape tu haram. Bila haram, sumber daripada vape itu pun tidak boleh dizakatkan. Jadi bayar cukai semua. Bayar cukai semua. Jadi nak bagi tahu memang tak boleh. Dah difatwakan. Ni Selangor tu haram. Ni kita kat mana? Ni Selangor apa ni? Selangor pun haram. Kalau you all kata wilayah pun, wilayah pun haram. Jadi kalau tak nak guna pandangan dua fatwa ni, sila keluar daripada Selangor dan wilayah. Gitu je senang. Yahudi tak isap. Tak isap. Tuan-tuan pergilah, tak isap. Saya duduk sana 8 kali saya pergi sana. Tak jumpa Yahudi ngisap. Yang ngisap orang Kelantan. Jemaah saya. Yang isap orang Selangor, jemaah saya. Orang tua-tua, biasa macam haji saya, Ji, isap apa Ji? Haji tak isap, ni contohlah. Ji, jangan isap Ji, malu kat Yahudi. Yahudi tak isap walaupun dia buat. Ustaz, apa nak takut? Umur saya dah 70. Alhamdulillah, hidup lagi. Anak saudara saya tak isap okok Ustaz, doktor pakar, mati dah.
40 lebih mati kata. Aduh, main dengan orang isap okok panjang umur ni payah tu. Cakap apa? Lah aku diam gitu lah. Tu mentality. That's why kita ni dalam hidup kita jangan mencari kesalahan orang. Kita jangan cari kelemahan orang. Sebab Nabi bila masuk ke Madinah, Nabi tidak mencari kelemahan sahabat. Tak mencari kelemahan apa yang ada dekat Madinah. Tapi Nabi cari persamaan. Tu yang Nabi kumpulkan Ansar dengan Muhajir. Gabungkan, jadikan anak beranak, rapatkan. Bila kamu rapat, kamu boleh berbincang, kamu boleh buat sesuatu yang baru. Abdurrahman bin Auf sampai dia persaudarakan dengan orang Ansar yang dah ada duit banyak. Abdurrahman pula dia bukan nak duit, aku nak tempat untuk aku berniaga. Tu Abdurrahman bin Auf, dan akhirnya Abdurrahman menjadi mentor kepada semua orang Arab dalam tu. Nabi tahu ada kelemahan dekat Yathrib. Yathrib ni Madinah dulu. Nabi tahu ada kelemahan. Kelemahan dia apa? Ekonomi teruk. Ekonomi bergantung harap penuh dengan Yahudi. Anak muda tak tahu masa depan. Bila tanya apa nak jadi pada Yathrib, tak tahu. Tak tahu apa nak buat. Ni bila Nabi datang, Nabi ubah. Antara perkara yang Nabi buat, Nabi wujudkan persaudaraan. Itu yang pertama. Penting. Dan Nabi wujudkan tanggungjawab. Tu yang hadis Nabi SAW jelas. I'ti kulladhi haqqin haqqah. Bagi setiap benda itu pada hak dia. Keluarga ada hak. Kita ada hak. Komuniti ada hak. Allah ada hak. Jiran tetangga ada hak. Tengok. Wujud kasih sayang. Barulah kita akan jadi hebat. Kita nak majukan kita punya kondo ni. Nak bagi elok. Of course. Kita kena ada tanggungjawab. Tadi saya lalu. Ada atas lantai tu ada apa? Ada macam aiskrim. Aiskrim ke benda dah. Tumpah kan. Dekat barat tuan-tuan tak jumpa benda ni. Sebab orang yang buat tumpah tu, bapa atau mak yang buat tumpah itu, dia responsibility atas kebersihan benda tu. Cari mak. Cari mop. Haji punya ke? Haji lain. Ni orang yang buat jotoh tu. Dia baliklah rumah tu, naik ke atas, turun bawah, ambil mop. Tak baik. Sekarang janganlah ambil mop. Ambil mop kalau dah bertukar dah jadi cleaner. Tisu boleh. Betul tak? Bab berlaku depan saya. Masa kami kat Manchester tu, dekat airport, ada seorang hamba Allah tu, dia minum air dia terjatuh. Tumpah. Dia ambil, dia tutup, dia pergi dekat macam 7E kat situ, beli ni tisu. Lap, sampai bersih. Orang putih. Baju tak cukup. Dia perempuan, baju tak. Saya tengok sekali je, tak tengok banyak kali. Yang saya tengok lantai yang dibuat tu. Yang lelaki pula tu tolong jaga, tolong kemas, tolong ambil, buang sampah plastik. Bersih. Dia bawa anjing. Ni. Kalau dekat Jepun, anjing, dia bawa anjing. Anjing berak. Puk. Tuan-tuan tahu dia bawa keluar plastik. Ambil tahi tu. Masuk dalam plastik. Padahal anjing tu berak kat mana tu? Atas ni. Bukan pasir. Atas kaki 5. Ambil, simpan. Lepas tu ikat, masuk dalam beg. Dia akan buang dekat tempat kita semula ataupun adalah dia punya tempat buangan dia tu. Jepun dia bukan semua tempat dia buat ni. Ada tempat sampah, tak ada. Dekat train tak ada sampah. Bila tanya mana tempat buang sampah, tak ada. Kau simpan dalam poket dulu, nanti balik rumah dia ada kawasan untuk buang sampah. Kalau kita lah tak ada tempat buang sampah, insya-Allah habis kita. Sekarang pun dah mula, tuan perasan tak sekarang ni kita dah mula kita semula tu dah sampah. Tuan perasan kalau pergi ke mana-mana, ke mall, cari tong sampah tak jumpa, perasan tak? Tu permulaan tu. Dia akan jadi lepas ni tak ada dah tong sampah, kita kena bawa balik. Sebab kita responsibility atas sampah kita. Sebab negara maju semua dah tak ada dah. Dan tandas ada lah. Dia tak boleh nampak tong sampah tu. Dia panggil apa dah. Saya dah lupa dia punya istilah tu. Ada. Pejabat-pejabat pun dah pakai. Dia simpan. Dia jangan nampak tong sampah tu.
Ini negara maju. Kita nak sampai situ jauh lagi tuan-tuan. Saya rasa kita mungkin tak sempat. Anak dia ni, berapa umur kau ni? 9 tahun. Nanti kau dah ada anak kau lah masa tu buat. Masa sekarang tak dah lagi ni. Kita masih tak tahu, tak nampak apa dia nak buat. Tu budaya tuan-tuan, budaya. Tu Islam ajar wujudkan perubahan paradigma. Kalau betul nak majulah. Ni sama-sama kita pun kita tak boleh jaga. Nampak tak? Kita harap bila air tumpah, pandai-pandai tu, cleaner ada. Sama saya ingat saya pergi dekat Bazar Ramadan, saya ingat. Ni kat Bangi, Bandar Baru Bangi. Air tebu kan. Dia buka dia buat tebu mesin tebu. Kan dia bawa bakul apa? Bakul sampah tu, bakul yang pakai macam yang buluh. Tuan-tuan, penuh tuan-tuan, melempah. Dia buat satu je. Buka Ramadan, memang air tebu ni memang antara yang laku. Tuan-tuan, sampai jatuh dalam longkang. Dia buang jatuh dalam longkang. Dah penuh nak letak mana lagi. Saya pun cakap lah, bang, maksud saya beli. Bang, kenapa? Tu jatuh dalam tu. Tak apa Ustaz. Kita ada MPKJ. Nanti MPKJ tak ada kerja pula Ustaz. Boleh dia jawab kat aku macam tu. Minih lah kata macam mana ni. Dia fikir MPKJ ada. Sama juga macam kita kat mana-mana pun. Kalau kat kawasan kita. Kalau kita anggap ada cleaner, habislah kita. Tu kebersihan tanggungjawab kita. Itu very simple. Jangan hanya nak menyalahkan orang, tapi kita kata kat mana kita? Di mana kita? Apa sumbangan kita? Tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian. Sama juga macam surau. Kita nak hidupkan surau ni. Tuan-tuan jangan salahkan AJK tak pandai mentadbir. AJK kita slow nampak je. Mereka ni perlu dididik macam mana untuk maju. Dah kena belajar macam mana masjid sekian masuk. Sedap tu. Bahagian bagi pandangan nombor 1. Kau cuba bagi dia jadi mentadbir. Lillah lingkup. Ya, tak ada. Sebab apa? Sebab kita hanya menyalahkan orang. Nabi tak pernah menyalahkan orang. Tapi Nabi develop bersama. Itu penting. Tuan-tuan perempuan. Nombor 2. Hijrah yang kedua. Hijrah minda kita daripada pengguna kepada minda pencipta. Yahudi mengubah konsep. Daripada pengguna, daripada pelarian kepada pengeluar dunia. Itu diambil kat mana? Dia ambil teori tu. Tuan-tuan kena faham ni. Bab hijrah ni saya agak serius. Sebab saya tak suka nak buang masa. Sebab saya datang pun payah. Jadual saya pun padat. Tuan-tuan dapat pun kita bersyukur ni. Tak sungguh. Sabah minta. Ada TYT lagi. Tak boleh. Saya kata tak boleh. Dia orang minta lah dia orang booking untuk 4 bulan akan datang. Kerajaan negeri ni. Dia kata Ustaz boleh tak batal dia minta dengan PA saya. PA saya tahu apa kan. Kalau saya dah booking, surau booking, siapa pun nak minta lepas tu tak boleh. Saya takkan batalkan hanya kerana pemimpin A, pemimpin B minta. Tak ada. Ni ada satu. Ipoh. Dia guna nama apa? MB. Saya tahu MB takkan suruh paksa macam tu. Dia suruh guna nama MB. Dia kata ni MB nak. Saya kata MB nak pun kalau dah penuh tak boleh lah. Last minute mana boleh kan? Kan saya nak batalkan surau yang ada dekat mana? Dekat Semenyih satu lagi esok tu dekat. Saya kata tak boleh. Jangan batalkan. Tapi ni MB Ustaz. MB tak MB. Tak boleh. Kalau kita batalkan apa kata surau tu? Kan? Dia orang dah booking 3-4 bulan, 5-6 bulan. Takkan kita nak batalkan saya? Tak boleh. Tuan-tuan tengok teori. Penting teori. Yahudi dia pegang mata teori. Dia ambil kat mana? Menjadi pengeluar. Sebab Nabi bila masuk dalam Madinah, Nabi ubah para sahabat daripada menjadi hamba kepada Yahudi kepada pengeluar produk. Tu Nabi SAW. Tak. Dulu Yahudi yang jual yang ngurus semua tanah-tanah ataupun buah tamar dekat Yathrib. Padahal itu tanah orang Arab. Tanah Ansar. Tapi yang mengurus Yahudi. Bila Nabi datang, Nabi ubah. Nabi jadikan Yathrib itu Al-Madinah, bandar baru. Itu dia panggil Israel dia buat apa?
Apa nama baru dia? Dia tukar apa? Lepas dia ambil tu. Tel Aviv, Jerusalem. Jerusalem salam. Keselamatan untuk semualah. Lebih kurang. Dia ubah konsep. Daripada tidak ada apa-apa kepada ada apa-apa. Madinah daripada tak ada wow factor jadi ada wow factor. Apa wow factor? Tu buah tamar yang tuan-tuan balik dari Madinah, tuan-tuan beli buah apa? Tamar apa? Ajwah. Ajwah ni Nabi yang buat. Nabi yang fikir bersama dengan sahabat. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Cuma Nabi buat satu benda baru. Nabi mulakan dengan tangan Nabi. Buah tamar yang Nabi tanam, itu dinamakan ajwah. Dan sekarang, ajwah tu dah ada dua pula. Dia panggil ajwah tanah haram dengan ajwah bukan tanah haram. Yang tanah haram mahal. Dia panggil ajwah alia. Ajwah alia ni, dia letak situ 100 lah. Kalau tuan-tuan beli 100. Kalau aku beli dapat 50 kan. Dia kena pandai cakap Arab sikit lah. Kalau pergi, how much? Hello. Kena lah korang. Sekarang Arab pun dah pandai lah. Dia campur ajwah lama, ajwah baru dengan ajwah lama. Dia campur ajwah Mekah dengan ajwah. Habis lah. Jadi tak elok lah. Jadi dia kena pandai. Kalau alia, dia khusus untuk tanah haram punya, tanah haram Madinah punya. Tuan-tuan perempuan. Wow factor. Yahudi buat apa? Dia ambil Palestin. Dekat Palestin ada apa? Dalam Palestin ada laut mati yang berkongsi laut itu dengan Jordan. Jordan tak ambil manfaat langsung. Dia hanya jadi tempat teroris. Manakala Israel, dia buat apa? Dia buat kosmetik. Pencuci muka. Tempat ni, deodoran dia. Oh, deodoran dia. Dia tak ada bau. Tapi takkan mengeluarkan bau. Faham tak? Pakai tu tak ada bau. Dia tak ada bau bunga, tak ada bau wangi, tak ada. Tapi tak mengeluarkan bau. Bau apa? Bau ketiak. Tak ada. Siapa yang pakai? Tu. Datuk Aida. Dia try semua. Dia tu jenis minat kepada kecantikan. Dia beli. Dia bawa balik Malaysia. Dia pakai. Dia telefon saya. Ustaz, saya dah pakai macam-macam jenama untuk muka. Paling mahal kat Malaysia dia sebut nama. Saya pun tak tahu. Sebab kita orang Melayu, orang lelaki mana pakai sangat. Sabun mandi tu jugalah untuk badan, dan sabun mandi tu untuk muka. Dan kadang-kadang shampoo tu untuk semua. Muka pun ya, badan pun sekali. Jimat. Orang perempuan tak. Badan lain, muka lain, kepala lain. Oi, lepas tu ada lepas mandi kepala tu kau pakai apa pula? Kau apa? Oh, pandai. Kau anak mak Macam mana kau tahu semua? Conditioner. Kita tak ada bang, tak tahu apa itu dah, tak ada bahasa yang pakai dah. Tapi itulah dia pakai. Dia kata, Ustaz, kalau boleh saya nak beli satu kontainer. Minta satu kontainer. Kami beli kat mana? RNR je. Kami beli kat RNR kat tepi laut tu. Tepi laut mati. Dia habis dekat, saya ingat masa dia beli tu habis dekat $4,000. Produk dia beli tu. Habis $4,000 dengan muka ni tempat. Balik-balik dia kata, Ustaz, saya nak beli satu kontainer. Saya bawa balik, saya nak jual pada semua artis-artis. Saya boleh buat bisnes. Dia otak bisnes. Tuan-tuan, saya kata minta maaf lah, tak ada orang nak buat kerja itu. Bila kita beli, kita sokong ekonomi Yahudi. Ni bukan orang Palestin punya. Hari tu beli tu, kau beli sebab kita dah berhenti. Dan tak tahu apa, orang ada duit, dia bukan reti duduk saja. Ada je nak lotion dia, power kuat. Semua dia ambil daripada mana? Ambil daripada tanah liat air laut mati. Semua made in Israel. Dia pengeluar. Kedua, dia pengeluar apa lagi? Dia pengeluar, lepas dia orang ambil, dia pengeluar makjul. Makjul ni tamar yang besar tu, tamar. Pengeluar. Zaitun, pengeluar. Buah tin, watin wal zaitun, dia juga pengeluar. Tuan-tuan tengok macam mana dia orang mengubah jadi pencipta. Dia ambil teori mana? Teori Nabi SAW. Itu sebabnya kita kena ubah mentaliti kita. Kita tak boleh memikir aku bila ni macam anak-anak kita kan. Habis dia belajar terus nak kerja kerajaan. Memang tak ada tuan-tuan. Kerja kerajaan dah tak macam dulu. Saya kerja kerajaan, saya jadi dekan. Di bawah saya ada 2,000 orang pelajar. Sekarang dah tak boleh tuan-tuan. Kau campur seluruh UKM yang keluar setiap tahun 14,000 orang. UKM saja, tak masuk UM lagi.
Tuan-tuan tahu tak? Kami dah bagi tahu pada pelajar-pelajar ni, keluar korang jangan harap nak dapat kerja dengan kerajaan. Kau dapat, itu adalah bonus. Saya pergi Jordan, sama juga. Semua kena create job. Pergi Korea, sama juga. Pergi Jepun, semua pengangguran sangat tinggi. Tapi orang yang kreatif, dia boleh buat. Contoh, bila dalam pengajian Islam, saya kata korang kena belajar luar bidang. Maksudnya belajar pengajian Islam, tapi pada masa sama kena tahu tentang teknologi. Tahu tentang komputer. Tahu maklumat je. Jadi kau masuk, kau kerja benda yang sama. Kau apply pengajian Islam dalam sains dan teknologi. InsyaAllah kau boleh berhidup. PTD nak 300 orang. Hantar temuduga, hantar borang untuk temuduga untuk memohon hampir 10,000 borang. PTD, pegawai diplomatik yang jadi KSU pun. Nak 300 je. Tak dapat. Yang dapat tu betul-betul brilliant. Memang penapisan. Sebab apa? Sebab kita kena create. Sebab tuan-tuan tengok sekarang ni, ada penceramah-penceramah kita kan, motivator. Diorang ada doktor tapi tak jadi pensyarah. Sebab nak jadi pensyarah pun, dulu saya habis belajar, dapat beasiswa JPA apa semua, buat PhD, betul jadi pensyarah. Yang penting best student je. Masuk-masuk tu dapat grade 52. Ni cerita 20 tahun lalu. Masuk-masuk 52 dah. Sekarang, baru ni saya temu juga, yang memohon 300 orang yang ada PhD. Nak ambil 4 orang. 4 orang pensyarah. Nak ambil 4 orang pensyarah. Yang hantar untuk ditemuduga hampir dekat 300. Disortkan kecil lagi 32 orang. Daripada 32 orang yang boleh masuk temuduga, hanya 6 orang sahaja. Tuan-tuan bayangkan. Ni semua ada PhD dah. Doktor lah. 6 orang, saya ambil 4 terus. Saya ambil terus 4. Sebab saya punya prinsip saya sedang Kalau sebelum-sebelum ni, ada ada dekan-dekan sebelum ni, dia ada yang tak ambil langsung. Datang temuduga 10 orang tu, seorang pun dia tak ambil. Sebab dia kata tak layak. Sebab dia profesor. Dia tengok orang tu tak ada otak profesor. Tak boleh, tak ambil terus. Bagi saya lain pula. Saya pula, dia takkan jadi profesor kalau kau tak bagi peluang. Saya masuk bukan profesor. Saya masuk sebagai seorang budak yang tak tahu apa-apa. Tulis bahasa Melayu pun tak orang pandai masa tu. Sebab duduk kat luar negara daripada kecil kan. Tuan-tuan. Tapi perubahan zaman tu, aku belajar daripada orang-orang yang hebat. Maka kita diberi peluang. Aku jaya lah hari ni. Kalau aku tak bagi, tak ada. Satu, saya punya otak saya macam tu. Saya kata orang ni boleh didevelop. Satu, manusia qabil litaghyir. Manusia boleh berubah. Nombor dua, duit gaji yang dia dapat bukan duit gaji aku. Bukan daripada duit saya, tapi duit kerajaan. Memang dah ada bajet, ambil lah. Betul tak? Setahun saya dapat 4 kota. Ambil semua 4-4. Tahun depan saya ambil lagi. Tahun ni dapat lagi 4. Saya ambil lagi semua. Sebab apa? Sebab bagi peluang pekerjaan pada orang, dia memberi ruang orang itu untuk keluar zakat. Tuan-tuan, gaji kalau dah 52, buruk-buruk pun dekat 7,000, 8,000. Jadi berapa banyak zakat dia boleh keluarkan? So kalau dia fikir kena positif. Sebab kalau kita membuka ruang pekerjaan, insya-Allah kita boleh mampu untuk berjaya. Itu nombor 2. Nombor 3, tuan-tuan. Kita kena fikir jauh. Nabi SAW dia tak fikir sekarang. Hijrah yang perlu kita buat, kalau nak berubah kepada satu level ke satu level yang lebih tinggi, kamu kena fikir jauh. Berpandangan jauh. Pandangan jauh tu macam mana? Apa yang Nabi buat untuk pandangan jauh? Untuk masa depan tu? Tuan-tuan, kita bagi laluan azan. Lepas tu, saya sambung sikit. Macam? Berapa minit? 2 minit Ni cepat? Ada lagi 2 minit? Kalau 2 minit saya perhabis ni. Sebab tengah bercakap kan nak potong. Jangan potong saya tengah bercakap. Lepas tu baru azan. Nombor 3, yang dikatakan fikir jauh tu apa benda? Yang Nabi SAW buat di Madinah.
Pertama sekali Nabi masuk Madinah, Nabi bina apa? Masjid. Kenapa Nabi bina masjid? Untuk apa? For what reason? Lepas tu antara Quba dengan Masjid Nabawi 2 kilometer je. Sekarang ni dia dah ada skuter, dah ada basikal, boleh sewa basikal. Yang kecil manis tu naik basikal. Nurun dalam kecil manis. Exercise dah sikit kan. Tuan-tuan tahu tak? 2 kilometer je. Tapi Nabi buat. Sebab Nabi fikir jauh. Daripada masjid akan menghimpunkan manusia. Daripada masjid akan membina ilmu. Daripada masjid akan menjadikan manusia itu saling tolong-menolong. Tuan-tuan tahu tak? Nabi tolak untuk berperang Khandaq. Khandaq pula. Hudaibiyah. Hudaibiyah ni sejarah penting. Kepada pembukaan kota Mekah. Perjanjian Hudaibiyah. Tuan-tuan, masa Nabi nak pergi umrah, sampai kat Hudaibiyah kena sekat. Osman bin Affan pula dikatakan mati. Perbincangan berlaku ni, 2 hala. Perbincangan berlaku antara pemimpin Quraisy dengan Nabi SAW. Sahabat-sahabat Nabi, Umar bin Khattab ada. Yang betul-betul ikut Abu Bakar. Abu Bakar ni tu dia dinamakan As-Siddiq. Orang yang sangat percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Umar, bila dengar Nabi buat keputusan tu, Umar kurang selesa. Sahabat-sahabat Nabi yang lain pun kurang selesa. Ya Rasulullah, adakah ini wahyu? Sebab apa Nabi kata? Lepas perbincangan, terima perjanjian, Nabi kata, okey, semua. Ni Nabi dalam ihram ni. Daripada biar Ali daripada Madinah tu, sampai-sampai dah berihram dah. Tuan-tuan tahu tak? Dia bila berihram tu, dah berlaku, Nabi kata, okey, semua bertahlul. Tahlul dan bayar dam. Seekor kambing, potong. Dan kita balik ke Madinah. Semua kata, kenapa kita tak pergi perang ya Rasulullah? Kita kan ada kekuatan. Osman pun dah ada kat dalam. Apa salah kalau kita pergi perang? Nabi kata, kita balik. Nabi tak fikir sekarang. Kalau nak fikir perang, boleh daripada Nabi perang. Nabi pun bukanlah cak ayam. Nabi kuat kot. Nabi boleh perang. Perang Uhud pun dah menunjukkan sejarah. Mula-mula menang, kemudian kalah, kemudian menang. Allah mesti akan menangkan Nabi Muhammad. Tapi Nabi tak buat benda itu. Apa yang Nabi buat? Nabi kata balik. Sebab Nabi fikir jauh. Nabi kata akan berlaku pembukaan kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Sebab itu janji Quran. Mekah, Madinah, dia tak boleh pertumpahan darah. Mekah tu khususnya. Tak boleh berlaku pertumpahan darah. Maka tak berlaku pertumpahan darah. Dan pembukaan secara rela. Oh, cerita ni memang best. Sebab nanti dia ada kaitan-kaitan. Kalau tuan-tuan nak detail benda tu, tuan-tuan kena pergi umrah dengan saya. Memang saya akan cerita satu-satu. Sebab dia ada kaitan dengan pembukaan kota Mekah. Kemudian ada satu perang yang dipanggil Taif. Perang untuk peperangan yang besar. Semua tu ada kaitan. Jadi tu sebab tuan-tuan perempuan, Nabi buat satu benda untuk jangka panjang yang jauh. Sama juga macam kita. Sekarang ni kita buat satu benda semua bukan untuk kita lah. Fikir untuk akan datang. Sebab saya, kalau tuan-tuan tengok saya punya kenyataan sekarang ni, banyak tentang memperjuangkan persediaan halal Malaysia. Sebab saya panel halal Malaysia. Sebab saya risau tengok makanan kita semuanya datang daripada syarikat bukan Bumi Putera. Tuan-tuan makan mi, syarikat bukan Bumi Putera. Tempe memang betul-betul Jawa tau. Tapi yang buat tu bukan Islam. Dapat sedia halal. Tuan-tuan makan hotel, makan kuih dekat hotel-hotel 5 bintang dekat Kuala Lumpur. Dia panggil Lembah Kelang. Kalau Lembah Kelang ni dia masuk Selangor, wilayah yang ni lah Putrajaya yang ada, dia panggil Lembah Kelang lah. Tuan-tuan, hotel-hotel 5 bintang yang supply kuih-kuih Melayu termasuk tai itik. Kuih nyonya? Macam mana kuih nyonya? Oh, dia panggil kuih nyonya ke? Hang panggil kuih nyonya Oh, nyonya yang jual. Astaga. Itu kan kuih Melayu. Tapi panggil, tengok, nama pun kau dah tukar. Itu kuih tradisi Melayu. Kuih lapis, kuih hijau. Dia, apa ni orang baru ni ada tengok kuih hijau tak nak makan. Dia kata warna hijau, tak boleh makan kata. Nasabah, kuih pun kau nak politik kan? Takkan kuih tu nak daripada hijau nak tukar biru.
Takkan nak tukar orange, takkan nak tukar warna kelabu, warna merepek dah korang ni. Kuih pun kau nak politik kan? Agak-agak lah. Ada kau makan kuih warna yang taik apa? Taik dia panggil taik itik tu, yang manis tu kan. Oh, itu pun dikait dengan politik dah. Jangan merepek-repek tu, makan je lah. Sekarang ni benda penting yang saya tengah fikir ni, kuih-kuih itu termasuk kuih akok. Kuih akok ni dia ada kuih akok Kelantan, ada kuih akok Terengganu. Yang paling sedap adalah kuih akok Kedut. Betul tak? Siapa orang Kelantan? Kau lagi. Patutlah kau dia tahu. Tengok, orang Kelantan memang lain macam. Sebab bini saya orang Kelantan. Tu aku setuju dengan kau ni. Orang Kelantan. Mana ayah? Mana ayah? Oh, ayah. Kenapa hantar pakai pink? Ingatkan, tu ayah dia. Akok kedut tu, tuan-tuan, yang buatnya non-Muslim dapat sijil halal. Terkejut saya. Saya yang lulus kan. Bukan saya lah, community. Dalam tu ada mufti, ada pengarah Jabatan Agama Islam. Yang lalu tu nak bagi tahu adalah orang bukan Islam. Sebab sekarang ni saya sedang buat paper. Alhamdulillah baru ni hantar kepada TPM Datuk Seri Zahid. Sebab dia jaga halal di Malaysia ni. Dia setuju untuk mencadangkan agar satu syarikat ambil 5 orang pegawai tetap daripada pengajian Islam. Dia baru setuju, belum bawa lagi. Nak bawa ni nampak dia akta pula kan. Dia kena tunggu, lambat cerita lah. Banyak cerita lagi, tapi sekurang-kurangnya adalah usaha. Buat paper. Kita ada 10,000 orang, 10,000 syarikat. Kalau 10,000 syarikat, satu syarikat ambil 5 orang, maknanya pelajar pengajian Islam yang keluar daripada Fakulti Islam seluruh Malaysia ni akan ada lebih kurang 55,000 orang dapat pekerjaan. Termasuk budak tahfiz yang belajar agama. Dia orang akan jadi penasihat halal kepada syarikat-syarikat ni. Sebab dia tak boleh buang. Sebab syarikat ni pandai juga. Dia dapat sihir halal, dia buang ni budak ni. Nanti kan nak renew, dia ambil belajar baru. Sebab apa? Dia jimat duit. Kita nak bagi pegawai tetap macam bank-bank buat. Tapi itulah proses permulaan. Saya fikir untuk akan datang. Saya dah fikir apa dah? Saya nak mati dah. Nak apa lagi? Dah cukup. Sekarang ni saya kena fikir untuk our generation. Jadi kita sama-sama kena fikir jauh. Tuan-tuan dan puan. Nombor 4, kita bagi laluan azan. Dan saya akan sambung sikit. Lepas tu kita boleh makan lah. Yang makan tu penting sebenarnya. Tu jaga takut bijak. Tak nak minum lah ke? Allahu Akbar.
Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, inilah kadang-kadang kita cuba usaha yang terbaik dalam kita nak mengubah pemikiran dan minda kita untuk menjadi generasi kelas pertama. Saya kongsi sebab pengalaman saya banyak keluar negara, tuan-tuan. Mentaliti kena berubah. Dan Arab sekarang ni pun di Madinah ataupun di negara Arab sudah mula mengubah mentaliti diorang untuk jadi sebuah negara maju. Sebagai contoh, Arab Saudi. Muhammad bin Salman bawa perubahan. Dia dah mula mendidik kepada kebersihan. Dia mula mendidik masyarakat celik IT. Sekarang ni tuan-tuan kalau pergi Mekah, Madinah kan, dah tak perlu pening-pening kepala dah. Ambil dia handphone ni, scan. Dia akan ada robot yang akan menceritakan sejarah kawasan tu. Kalau telaga sejarah kan, telaga tu akan ada AI yang akan ceramah. Lepas ni mutawif dah tak perlu lah. Itu yang kita risau pula. Tapi kena ingat, itu AI, itu teknologi. Orang kampung tak faham. Ada makcik datang, dia tak ada ni. Dia pakai masih lagi 3310. Nokia 3310 tu. Dia tak boleh, dia perlu seorang anak muda yang mencerita pada makcik sampai faham. Ada, dia perlu manusia. Saya tak setuju sangat kalau kita terlalu bergantung pada IT. Tengok kereta Tesla kan. Ada kereta AV yang dulu dah pakai auto drive kan. Masih tak meyakinkan lagi. Ada yang langgar terus. Langgar dia kena virus. Jadi sebabnya tuan-tuan, perubahan itu kita kena mula daripada sekarang. Tu saya cakap pada anak saya pun, anak saya lelaki tu dia ambil kimpalan. Sijil kimpalan tu mahal. Kawan-kawan yang belajar engineering tu lesen dia tu mahal. Kepakaran ada dengan dia. Dia kalau tim dia ni, kalau dia buat, dia akan welding di dalam laut atau atas laut. Dia kawasan laut lah untuk minyak. Kalau dia belajar betul-betul, dia jadi creator dia akan membuat kerja. Dia akan buka peluang pekerjaan. Semua yang ambil kimpalan ni, welding ni, bukan hanya pergi, lalu kita sebut welding apa? Grill. Orang tak pakai grill lah ni. Kalau tak ada grill macam mana? Tak ada kerja budak tu. Tak. Dia kena create jenis welding yang berskala besar. Sebab kita kena galakkan anak-anak muda kita, dia orang buat sesuatu. Sebab selalu yang ambil ni adalah non-Muslim. Nampak tak? Banyaklah, nak bagi contoh ni banyak. Tuan lagi tahulah kan. Dia wakil parlimen. Saya wakil kampung kan. Tuan-tuan perempuan. Cuba kita nak bagi orang Melayu kita pegang banyak benda. Yang terakhir tuan-tuan perempuan, hijrah daripada minda individualistik kepada minda ummah. Tuan-tuan tak boleh fikir untuk diri kita je. Apa-apa pun tuan-tuan kena fikir untuk orang lain. Sebab Nabi SAW sebut al-mu'min lil mu'min kal bunyanin yashuddu ba'du ba'da. Kita ni bagaikan satu bangunan. Kita saling memerlukan antara each other. Tuan-tuan janganlah bergaduh. Kalau yang bawah bergaduh, dia bakarnya level 1, apa jadi level 2? Level 2 terbakar. Level 2 terbakar, level 3 apa jadi? Yang 30 kata jangan risau, aku tingkat 30. Kau cakap apa ni? Betul tak? Dia start bawah. Orang kata, tak apa, yang bergaduh tu tingkat 30, bawah tak ada. Apa yang kau cakap? Dia turun ke bawah juga. Kerosakan tu daripada atas ke bawah, bawah ke atas. Kalau dah retak, kalau dah jadi hangus semua benda, elektrik semua kena buat balik dari awal, akan hilang kos. Kan? Bila dah elektrik semua jam, daripada bawah sampai atas kena buat balik. Kos. Kita juga yang akan susah, walaupun kita duduk tengah-tengah, tingkat 14. Tak boleh. Kita kena ada perpaduan. Itu sebab Nabi SAW ajar, kita kena ada sifat saling tolong-menolong. Saya tak boleh sombong dengan ilmu yang saya ada.
saya perlukan orang untuk tolong bantu saya. Perlukan kawan-kawan lain untuk bantu. Bidang saya halal. Saya kaji babi. Di mana-mana pun orang tahu saya ni ustaz babi. Dekat TV, dekat surat khabar. Kalau babi je, mesti sampai saya. Wartawan akan callnya. Dulu ada seorang hamba Allah mana tahu, dia kata, duit kita, duit Malaysia, duit kita kan, ada DNA babi. Dia ada guna babi juga. Oh, bank negara semua pakat telefon, tolong bagi kenyataan, betul ke babi? Saya kata, tak nak duit tu, sila bagi kat saya. Sibuk sangat babi kat mana pula. Kalau gitu, kalau kita duk fikir kat situ secara terbuka, dah lah fakta tak ada, fakta ke laut, data pun tak betul. Lepas tu buat viral cakap, tak boleh lah. Padahal duit tu bukan makan, duit pun ada babi dia kata. Bahan-bahan yang diguna tu tak ada kaitan dengan babi pun. Tapi viral masa tu. Ni orang cari. Saya tak malu pun. Sebab apa? Sebab bagi saya itulah jihad saya. Hasil daripada kajian-kajian DNA itulah ramai orang sedar. Masuk TV3, masuk TV1 yang marshmallow tak ada sijil halal jangan makan. Sebab hasil kajian kita orang dekat UKM, kawan saya nak dapat data ada DNA babi ni, siapa yang bagi? Profesor Sahilah. Profesor Sahilah dia mana? Fakulti Sains dan Teknologi. Pakar DNA, kajian DNA yang dia akan dapat daripada lab PCR. Dia akan dapat tahu di sini ada babi, di sini ada lembu, di sini ada, dia dapat tahu data tu. Data tu dia akan syarah kat saya. Saya pula akan kaji dari sudut hukum. Kat mana? Lah 10 marshmallow kita beli. Marshmallow ni guna apa? Gelatin. Akak tahu apa marshmallow kan? Anak-anak suka makan kan? Kalau pergi kat hotel, kau lagi tahu. Bagus betul budak ni. Saya doakan kau jadi profesor lah satu hari ni. Sebab semua tahu. Kosmetik mak dia pun dia tahu. Semua tahu kan. Bagus betul budak ni. Ustaz doa kau jadi satu hari jadi profesor. Amin. InsyaAllah. Orang-orang bijak ni kita nak jadi pemimpin. Jadi MB macam bagus ni. Jadi MB. Dia sampai kan. Dia bagi Datuk Seri ada budak kecil nampak macam boleh ganti MB kan. Relax bang. Lambat lagi bang. 30 tahun pun dia. Tapi kita nak develop orang macam ni lah. Bila pemimpin hebat, jadilah macam Tan Sri Amanjo, Sarawak. Dia menghasilkan, Sarawak pelik. Dia create job. Dia creator. Dia buat kerja, dia bagi kerja kepada orang. Daripada teknologi adalah macam-macam teknologi dia bawa. Semua dia bawa. Kita orang dengar benda tu berjaya pula tu. Tengok dia luar kotak. Dia tak banyak sangat politik, dia banyak kerja. Tu buat rakyat dia sayang kat dia. Saya bawa balik Sarawak. Sampai menteri-menteri kata kami tak terkejar dengan cara Tan Sri Amanjo. Dia pergi Jerman, dia tengok apa sebab Jerman ni hebat. Dia tengok Jerman hebat sebab benda ni. Dia balik ke Sarawak, dia tengok ada tak benda yang sama macam Jerman tu. Ada. Dia akan guna sebahagian daripada apa yang ada. Tu pemimpin hebat. Macam kamu ni satu hari nanti. Nak lawan Yahudi kena orang pandai-pandai ni. Kecil-kecil dah bijak dah. Tapi tuan-tuan puan, sungguh. Kat mana ni? Sebut apa ni? Marshmallow. Marshmallow ni dia nak jadi yang mudah cerita. Semua mak bapak ni kalau mak anak-anak nak beli yang lembek-lembek tu kan. Macam marshmallow, lepas tu yang gula-gula yang warna jelly, lepas tu yang ada gula tu. Gula cacing. Betul. Dia warna-warni, gummy. Semua tu guna marshmallow. Kita test ambil daripada 10 negara. Daripada 10 negara, 6 daripada 10 itu marshmallow ada DNA babi. Itu sebabnya tuan-tuan, kena ada sijil halal. Logo halal tu tengok. Tapi sayang, daripada 10,000 pemegang sijil halal, yang memegang sijil halal 60%, iaitu 6,000 lebih daripada 10,000 itu, 10,000 syarikat itu adalah non-Muslim.
20% syarikat Bumi Putra. Tengah-tengah tu mix. Tuan-tuan perempuan. Itu sebabnya kita kena berganding bahu. Saya kena minta orang sains punya pandangan, ilmu orang sains. Ustaz-ustaz kena tahu juga benda macam ni. Kena belajar lah. Memang kena belajar. Bawah saya ada 40 orang pelajar masters. Semua dengan saya tak ada datang-datang nak buat bab talak-talak, saya tak mau dengar tu. Saya talak, kau pergi cari ustaz pensyarah lain. Talak, cerai atas kereta, cerai bawah kereta, semua pergi cari orang lain. Aku tak mau dengar semua tu. Sebab saya nak fikir yang lebih jauh. Saya nak fikir tentang DNA. Ni sekarang ni tengah kaji tentang pemindahan rahim. Rahim perempuan. Pemindahan rahim ni dia pakai rahim sintetik. Ada lebih kurang 300 orang lebih perempuan di Malaysia ini tidak ada rahim. Ni daripada Profesor Tim Datuk Marina, Profesor Datuk Marina, Dekan Perubatan di HUKM. Sama ada 300 tu Malaysia ataupun dunia. Ni mana walaupun benda tu rare tapi diperlukan. Tak kena ke anak kita tak apa lah. Rahim ni untuk kandungan tau. Dia boleh mengandung tapi tak ada rahim. Macam mana? Bila tak ada rahim, dia perlukan rahim sintetik. Ni tengah fikir, tengah buat kajian nak masuk fatwa. Tapi sebelum masuk fatwa kami kena kaji dulu. Kena tengok dulu. Tu Mufti Sarawak, Mufti wilayah dah minta saya conduct meeting tu dan buat kajian. So, saya suka begitu. Tuan-tuan, kita perlukan bantuan daripada pakar perubatan, pakar sains. Kita perlukan semua pihak untuk membangun. Orang politik perlukan kami. Tanpa kami, orang politik tidak akan naik. Sebab kita yang pangkah dia. Betul tak? Tu sebabnya bila dah naik, jangan sombong. Kena dekat dengan pemimpin. Bagus ni. Wakil pemimpin datang, wakil MB datang. Bagus lah. Pergi salam kat MB. Bagus. Maksudnya, kena macam tu. Saya suka orang macam ni. Yang pemimpin datang ke masjid, datang surau. Sekarang ni tak ada dah budaya nak jumpa saya, jumpa dekat hotel sekian. Tak ada dah. Nak jumpa mana? Saya malam ni semayang kat surau. Surau At-Tanwir. Wakil, kalau saya tak dapat datang, minta maaf tak dapat. Wakil saya akan pergi. Ada apa-apa bagi tahu kat wakil saya. Wakil saya pula bawa lah iPad sikit ke, rakaman ke apa benda yang rakyat nak. Gitu. Ini tak. 5 tahun sekali baru datang muka. Tengok terpacak, bawa reha lagi, siap tulis lagi. Siapa dia ni? 5 tahun aku tak pernah nampak, tiba-tiba nampak. Oh, ni wakil rakyat, bakal wakil rakyat kita, Ustaz. Datang nak belajar ilmu. Itu dia datang 5 tahun sekali orang ni. Ini semua kita tidak mahu. Kita nak yang betul-betul boleh membantu rakyat, tolong rakyat. Dia saling tolong-menolong. Rakyat perlukan pemimpin, pemimpin perlukan rakyat. Itu dia panggil ta'awun. Betul tak? Nabi SAW perlukan sahabat. Sahabat perlukan Nabi. Belajarlah daripada Al-Madinah Al-Munawwarah. Pemimpin yang hebat. Minda yang hebat. Kita nak pemimpin kelas 1. Bila pemimpin kelas 1, rakyat akan jadi pemimpin kelas 1. Dan itulah yang berlaku pada Madinah Al-Munawwarah. Cuba kita ambil gagasan yang dikatakan Madani ni. Lama dah sebenarnya Madani ni. Zaman saya belajar kat Syria dah ada dah. Masyarakat Madani. Han lahir bila? Lahir bila? Oh, ada lah. Dengar tak benda tu? Kau tak ingat? Astaghfirullahalazim. Tahun 90-an tu dah ada dah masyarakat Madani. Ingat? Masyarakat Madani ni yang bagi pandangan kepada Madani ni adalah Yusuf Al-Qaradawi. Masa tu dia suka pada Malaysia sebab masyarakat majmuk, dia panggil masyarakat majmuk. Dia bawa datang Madani. Madani itulah yang kita masa tu saya belajar kat Syria. Saya dibesarkan Syria 90 sampai 2001. Masa tu kami sampai maklumat sampai Madani. Kita kaji apa benda Madani ni. Rupanya bila kita kaji, kita nak ambil budaya Madinah Al-Munawwarah yang ditadbir oleh Nabi masuk dalam negara kita Malaysia. Tapi prinsip-prinsip yang Nabi bawa kita pegang. Itu bagus. Tapi kita kena buat. Bukan hanya, sebab saya kata tadi, bukan hanya slogan. Tetapi kita kena sama-sama buat. Sama-sama buat. Ni macam mana nak buat kalau kita semua bergaduh je kerja, tuan-tuan?
Gaduh dalam grup, keluar grup, buat grup baru. Bila kita nak maju macam ni tuan? Ya Allah ya Tuhan. Kadang-kadang kan letih kami ni buat teori-teori, lepas teori kami tu ke laut pergi. Macam mana nak ke laut? Macam mana kita nak buat kalau kita ni sama-sama bergaduh je kerja? Betul tak? Bergaduh. Jangan. Kita kena duduk dalam satu rumpun yang kuat. Berbincang. Wasyawiruhum fil amr. Fikir untuk ni anak-anak kita ni. Saya fikir ni, anak ni 9 tahun. Dek, nanti kau nak beli rumah macam mana aku tak tahu. Dek. Bapak kamu beli rumah kat sini tu 250,000 tu. Nah, betul tak? 250,000. Tak ada dah. Ini tahun 2000 tak beli masa beli tu. 2009 ni. Sekarang dekat rumah uncle ke? Abang. Dekat rumah uncle, kawasan rumah uncle tu, kondo siap di 6 tahun lalu. 600,000. Ramai mana cikgu-cikgu tak lepas loan. Tak lepas loan. 600,000. Sekarang ni yang non-Muslim punya 40% dah penuh dah. Yang tak penuh 60% yang sepatutnya bumi masuk. Bumi tak penuh. Jadi sekarang ni diorang nak tukar agar yang tak penuh tu diberi kepada non-bumi. So, tuan-tuan tengok. Tu yang kita kena fikir jauh. Macam mana kita nak perbaiki dan kita perkemaskan ekonomi kita. Tu cukup-cukuplah gaduh-gaduh tuan-tuan. Kita gaduh, kita yang rugi. Nah, jadi insya-Allah saya yakin kondo kita ini semua bersatu padu. Ya, saya tengok pun nampak jemaah pun bagus, semangat. Tak ngantuk dan tak tidur. Itu yang paling penting. Masa pun dah terlebih ni. Saya patut kena berhenti pukul 9. Saya minta maaf banyak-banyak terambil masa tuan-tuan. Alang-alang saya datang sebab nak jumpa tak tahu bila ni. Sebab saya datang dari rumah tadi pun 1 jam 20 minit. Kalau ceramah sejam tak berbaloi. Biarlah sama kan. So saya rasa saya ikutlah sekadar tu tuan-tuan. Katanya nak buka soalan. Betul kan? Tak perlulah apa. Ini bukan tanya jawab. Buka soalan panjang kita ni. Dia live tuan-tuan. Live. Sahabat kita ni dia akan live kan di mana-mana. Viral. Semua yang dia hantar viral. Hati-hati jangan salah tolong nak mati tu. Okey. Tak apa. Saya kongsi. Saya nak sampaikan. Saya rasa puas saya sampaikan apa yang saya belajar. Apa yang saya faham. Sebab Nabi pesan kuliah hak walaupun murah. Cakap benar walaupun itu pahit. Dan itu perangai saya. Dan itulah khidmat saya dekat TV. Semua orang TV dah tahu dah. Saya akan cakap depan agung ke, depan sultan-sultan ke. Sebab saya ceramah semua lah. Depan pemimpin. Saya tak ada MB yang saya ceramah. Semua saya ceramah dah. Alhamdulillah. Islam dah. Islam banyak lagi lah. So bagi report base lah. Wah dia. Tapi apa pun saya nak pergi akan datang. Semoga kalau saya mati nanti